Ulama bincang antara Bilal dengan imam, siapa pahala banyak? Bilal lah. Tukang azan pahala banyak tuan-tuan. Takut tuan imam kecil hati pula. Ya kau ustaz. Ya. Kalau bila kumpul dalil-dalil yang menyebut kefadilat, kelebihan Bilal ni, tukang azan ni, kita akan dapat lihat bahawa Bilal ni pahala lagi banyak daripada tok imam. Sebab kalau Bilal tak azan, tok imam pun macam tak berapa nak main. Dah masuk kah belum, Bilal punya pahala banyak. Bilal bin Rabah, dia lepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, zaman Umar bin Al-Khattab, Bilal pujuk Umar supaya dia tak nak duduk Madinah, dia nak keluar. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sampailah Bilal pergi ke Syam, pergi ke Syria, dia mengalami kemurungan. Kenapa dia murung ustaz? Sebab kerinduan yang melampaui batas terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Syam. 5 tahun Bilal jadi gubernur di Syam. Hampir 5 tahun dia mimpi. Bilal mimpi, Rasulullah Ta'ala mimpi dia. Kata Bilal, sudah lama dah kau tak ziarah aku. Bilal pun terjaga, siap-siap pergi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selang beberapa hari sampailah daripada Syam, daripada Syria sampailah ke Madinah. Sampai di Masjid Nabawi, sahabat nampak Bilal masuk masjid. Kebetulan pula masa Bilal masuk tu dah nak masuk waktu zuhur. Bilal masuk masjid. Diriwayatkan masa Bilal masuk tu waktu zuhur. Jadi sahabat-sahabat kata Bilal dah masuk zuhur, azan lah. Bilal kata tak, aku ni azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Sejurus kemudian Umar bin Al-Khattab pula masuk masjid. Bila Umar masuk, Umar nampak Bilal, Umar terus peluk Bilal, bertanya kabar, bagaimana keadaan masyarakat, bagaimana keadaan rakyat di Syam. Selepas bertanya khabar dan sebagainya, Umar kata, wahai Bilal, dah masuk zuhur ni, aku minta engkau azan boleh? Azanlah Bilal. Kali ni Bilal tak boleh nak tolak, sebab yang minta adalah Amirul Mukminin, khalifah yang minta. Bilal pun azan lah. Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah tak keluar daripada lisan Bilal. Sebab dia tuan-tuan, suara dia tersedu, dia tak boleh nak lepaskan, sebab nak sebut Muhammadur Rasulullah tak keluar, kerana rasa rindu, sayang, terkenangkan saat ketika pada dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azan pula di hadapan makam yang berhampiran dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini menjadikan Bilal pilu dan sebab menitis air mata. Sahabat-sahabat yang ada di situ semua menangis tuan-tuan. Itu cinta.